Assalamualaikum Ustaz. Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ijlisu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bagi tadi makan apa? Biru tidak? Dah. Biru boleh? Biru boleh? Tidak. Semua makan? Saya tak makan? Semua makan? Lima makan mana? Kau kan? Kau makan? Okey. Hari ini objektif pembelajaran kita untuk Hifzul Quran pada hari ini ialah hari ini hari apa? Selasa. Okey, kita tengok. Yang pertama kita akan objektif pembelajaran kita hari ini, kita akan menghafal 7 juzuk Al-Quran. Maksudnya kita sekarang sudah hafal berapa juzuk dah? 10. Majoriti dah 9 juzuk. Maksudnya objektif kita sudah tercapai yang pertama. Okey, yang kedua menghafal ayat Al-Quran daripada surah At-Taubah. Ayat berapa ini? Muka surat 188. Okey, sebelum sampai 9.5, kalau kamu semua boleh menghafal, maksudnya objektif kedua sudah tercapai. Okey, objektif ketiga memahami fiqhul ayat. Muka surat berapa? 188 ayat 7 hingga 13. Okey, kejap lagi kita ada pembentangan kumpulan. Apabila setiap kumpulan membentang fiqhul ayat, bermakna kamu semua sudah memahami dan telah mencapai objektif yang ketiga. Okey, objektif yang keempat ialah menulis tahriri. Okey, apabila kamu boleh tahriri silibus hari ini, muka surat berapa? 188 dengan diberi markah takdirnya, contohnya J ataupun Jidan ataupun Mumtaz. Kamu semua sudah mencapai objektif yang keempat. Okey, objektif kelima ialah murajaah hifzul jadid. Okey, apabila kamu semua 9 orang berjaya murajaah hifzul jadid, objektif kelima sudah tercapai. Dan objektif yang terakhir ialah murajaah hifzul qadim. Apabila kamu berjaya murajaah hifzul qadim 9 orang, maksudnya objektif yang keenam sudah tercapai. Okey, sebelum tu jom kita tengok bacaan silibus kita pada hari ini, iaitu surah At-Taubah ayat 7 hingga 13. Okey, dengar dulu bacaan. Okey, sama-sama baca. Sama-sama baca. Okey, sama-sama baca. Lagi kuat, lagi kuat.
الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Okey, selesai kita mendengar bacaan. Okey, seterusnya kita ikut bacaan guru. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, baca ramai-ramai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, seterusnya saya nak minta kita bacaan dalam kumpulan. Okey, kumpulan 1 sila baca ramai-ramai daripada ayat 1 hingga 8. Okey, 1 2 mula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kumpulan 1. Kaifa? A'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام Fastaqamu. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. Kaifa wa in yazharu? كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. Okey, seterusnya kumpulan ketiga. Wa innaka su'aiman a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca wa innaka su. A'udzubillahi dulu. A'udzubillahi. Wa innaka su. Baca. أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Sadaqallahul azim. Okey, seterusnya kita talaqi bersama rakan. Okey, Amsyar akan baca, dua orang rakan akan mendengar bacaan oleh Amsyar. Okey, Amsyar sudah baca ayat pertama sampai habis 13. 1 2 3.
A'udzubillah. A'udzu billahi Okey, dua orang. minasyaitonir rajim. Haziq dengan Rusdi, sila lihat bacaan yang dibaca oleh Hamsyah. Okey. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. Iman dengan Omar akan mendengar bacaan yang dibaca oleh Khairin. Okey, Khairin sila baca ayat ke seterusnya, iaitu ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, Omar dengan Iman sila dengar bacaan Khairin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا Ishtarau, Ishtarau. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن Ahmad Arif Hamid sila sambung bacaan tadi. Ayat berapa? 12. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Sadaqallahul azim. Okey, Hamsyah sila ayat 7 juga sudah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف ولي يظهر كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم إنهم ينتهون
بالله من الشيطان الرجيم كيف وإن يكون كيف يكون كيف وإن كيف يكون للمشركين كيف يكون للمشركين عهد عنهم من الله وعنهم من رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف Terusnya kita hendak membentangkan pengajaran ayat kita pada hari ini, iaitu ayat berapa? 7 sampai ayat 13 daripada surah At-Taubah. Okey, dijemput kumpulan 1, iaitu Aziz dulu untuk membentang. Kepada Aziz, sila ke hadapan untuk membuat perbentangan kumpulan 1. Okey, letak buka. Okey. Sila terangkan 2 ayat yang pertama tu kepada ni kawan-kawan nak dengar. Kawan-kawan nak dengar. Okey, Aziz dipersilakan kumpulan 1. Okey. Bagi Jason. Biasa-biasa je lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pada bulan 1 iaitu menepati perjanjian dan berwaspada terhadap pengkhianatan. Apa dia tu? Iaitu terdiri pada saya Haziq Rusdi Amsyar. Kami nak menerangkan pengenalan ayat surah At-Taubah ayat 7 hingga 8. Ayat ini menjelaskan bahawa Islam mengajar umatnya menghormati perjanjian dengan siapa sahaja yang tidak mengkhianati janji. Namun terhadap golongan yang suka memungkiri janji dan mengambil kesempatan apabila mereka berkuasa, umat Islam perlu sentiasa berwaspada. Okey, isi penting ayat. Pertama, Islam mewajibkan menggunakan janji. Kedua, perjanjian mesti dihormati selagi pihak lain juga mematuhinya. Ketiga, jangan mudah percaya kepada orang yang terkenal dengan sikap khianat. Keempat, Allah mencintai orang yang bertakwa. Okey. Ya, pengajaran ayat kita adalah sentiasa jujur dan amanah. Kedua pula, kita adalah diarahkan dunia akhlak yang baik. Tiga pula, jangan menghayati orang lain. Dan terakhir sekali, berpegang teguhlah kepada prinsip Islam. Okey. Bab ni tentang isu semasa. Bila cakap tentang jujur dan amanah, bila kita guna barang sekolah, janganlah rosakkan macam pintu asrama, pintu tandas. Aziz cakap lepas tu kat saya kan dekat dewan ni. Ada apa? Beritahu dia apa? Jangan rosakkan pintu tandas. Ni cikgu dah bagi amanah suruh jaga elok. Ni rosak tandas tau. Ha? Boleh beritahu siapa yang merosakkan Ada vandalism? orang lain lah. Orang lain lah, bukan ni lah. Buat Aziz dia buat kan? Tak ada. Okey, seterusnya apa dia lagi? Pengajaran ayat. Tu jujur lah. Beritahu kat dia ni, jujur apa yang jujur tu? Kita buat salah mengaku terus, jangan duk buat kelam tu. Contoh? Macam curi dik, lepas tu tak jujur. Jujur kat semua. Ada orang ada ni kan? Tak ada. Tak ada. Okey, seterusnya Itu je lah. itu saja. Okey, rumusan. Nilai bunyi tak? Nilai apa ni? Itu amanah, jujur, bertakwa dan bertanggungjawab. Okey. Seterusnya ada soalan. Dua orang nak tanya. Tanya orang tu apa dia? Okey, rumusan. Tanya ya apa? Orang beriman sentiasa menjaga amanah dan menepati janji. Kerana itulah akhlak yang dicintai oleh Allah. Okey, buka soalan. Tanya satu soalan, kemudian 3. Tanya, ada tanya. Tanya ya Bapak. Tanya aja. Dia buat tak? Kau yang cakap buat ke? Kalau tulis buku yang dekat surau, okey ni lah. Macam mana? Masuk jadi. Tulis letter.
masuk. Oh, bukan awak pernah buat kan? Tak ada. Okey, lagi kumpulan ni nak tanya soalan. Okey, Umar, bangun. Tanya soalan. Tanya ya bapa dia. Tanya je bapa. Macam mana kita nak ambil ayat ni, lepas tu kita amalkan dia dalam kehidupan seharian. Ha. Dengan kita tahu fiqh ayat dia. Yalah. Dia. Okey, macam mana Macam kita mana? nak amalkan dia? Kita nak aplikasikan dalam kehidupan. Ayat ni kata kita kena jujur amal. Jadi kita kena jujur amal. Jujur dalam dalam ilmu ni, kita ambil ilmu ni. Kalau ilmu ni. Contohnya. Contoh amanah jujur bertanggungjawab. Contoh jujur. Contoh jujur. Macam kita bila kantoi buat apa-apa benda kena aku terus kat cikgu. Okey, faham. Okey, jujur saja. Okey. Itu saja. Okey, Sekian, terima saja kasih. kumpulan 1. Terima kasih. Okey, seterusnya saya menjemput kumpulan kedua untuk membuat perbentangan fiqhul ayat pada hari ini. Pengajaran ayat 7 hingga ayat 13. Dipersilakan kumpulan kedua. Khairin, Umar. Okey, kumpulan kedua ayat berapa? 9. Okey, sila teruskan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan surah At-Taubah daripada ayat 9 hingga 11. Okey. Mula-mula kita akan cerita pasal surah At-Taubah ni. Surah At-Taubah ni diturunkan pada tahun ke-9 Hijrah. Apa sebab surah ni diturunkan? Surah ni diturunkan untuk menyatukan dan mengukuhkan masyarakat Muslim Madinah yang semakin berkembang. Satu lagi, surah At-Taubah ni ialah satu-satunya surah tanpa bismillah. Okey, sekarang ni kita akan masuk pada konteks surah. Surah At-Taubah diturunkan ketika masyarakat Islam menghadapi perubahan besar dalam hubungan diplomatik dengan puak-puak Arab. Okey, ayat 9 ni dia cerita tentang jangan menjual agama untuk keuntungan. Apa yang dikatakan oleh ayat ini, Allah mengkritik mereka yang menjual agama demi keuntungan dunia dan menghalang jalan kebenaran. Menjual agama untuk keuntungan ni, menjual agama untuk keuntungan ini adalah satu pertukaran yang merugikan. Lepas tu dia menghalang jalan kebenaran dan itu tindakan maruah bercela maksudnya. menjual agama. Apa maksud tu? Macam maksud dia menukar ayat Quran lah. Ya. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya. Seterusnya ayat 10, pengingkaran terhadap hubungan kekerabatan, terutama yang kepada masyarakat. Apa maksud tu? Tengah maksud je semua. Ha? Maksud keseluruhan. Saja ada ingkar terhadap hubungan kekerabatan. Saya hubungan sebuah keluarga. Contoh dia, satu keluarga tu dia macam tak mengaku dia adik kawan tu, dia abang kawan ni. Cerita saja keingkaran dalam hubungan kekerabatan. Seterusnya. Sekarang ni kita akan masuk pada ayat 11, iaitu pintu gerbang penebusan. Di sebalik teguran keras, Allah membuka pintu kembali taubat sebagai tindakan yang mengubah segalanya. Okey, pintu gerbang ni dia ada 3, iaitu solat, zakat dan taubat nasuha. Apa maksud pintu gerbang? Di gerbang tu maksudnya pembukaan untuk taubat. Contoh kita nak start taubat, ini adalah antara contoh-contoh yang kita boleh buat untuk start taubat. Okey, seterusnya. Okey. Pengajaran dalam tanggungjawab.
Okey, ayat ini menekan bahawa siapa kita secara konsisten lebih penting daripada apa yang kita katakan sekali ke dalam. Maksudnya dia kata kat sini konsisten itu penting. Maksud yang kedua, bahaya kemunafikan dalaman. Maksudnya ketidakjujuran dan khianatan dalam satu organisasi itu amatlah berbahaya. Okey, last sekali, kesetiaan mencerminkan kekuatan. Masyarakat yang kuat dibina atas janji yang teguh. Jadi maksudnya kita perlulah tepati kepercayaan yang dipelihara dan diamanahkan kepada kita. Okey, seterusnya. Jadi kesimpulan menempuh jalan kebenaran. Itu taubat, kemampuan untuk berubah dan kembali adalah anugerah terbesar yang digunakan Allah kepada manusia. Yang kedua, memelihara perjanjian. Itu menjaga amanah dan menghormati kemanusiaan bersama ialah panggilan yang melangkaui zaman. Bergerak ke hadapan dengan beban dan kejelasan mesej ini, kita dipanggil untuk hidup dengan integriti dan tujuan. Okey. Okey, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Okey, soalan. Apa relate dengan Apa isu soalan? semasa yang di asrama? Okey, kita ada pula satu tanya soalan. Soalan. Ada? Tanya. Nanti tanya soalan nanti. Okey. Satu soalan. Apa yang dibentangkan? Prepare lah je. Kan dia kata pengingkaran terhadap hubungan kekerabatan. Maksudnya kita Okey, kuat sikit. Tak dengar, tak dengar. Okey, dengan bangun. satu keluarga apa, kawan-kawan kau Ha. masyarakat. Jadi Amsyah nak tanya soalan apa tu? apa langkah-langkah untuk mencegah dia? Maksudnya mencegah pengingkaran terhadap hubungan kekerabatan. Contoh. Okey, antara langkah-langkah untuk mencegah daripada pengingkaran terhadap hubungan kekerabatan. Sekejap, hubungan kekerabatan maksudnya contohnya macam kita relate di asrama. Hubungan macam mana? Hubungan Dengan kawan di asrama. Ya, ya. Okey, macam mana kita nak hubungkan, nak jadi baik balik lah. Contohnya bergaduh, lepas tu dia baik balik. Macam mana? Ya. Macam tu kan? Langkah-langkah untuk mencegah dah. Macam mana langkah-langkah kita nak amalkan di kehidupan harian kita di asrama? Okey. Ni kadang-kadang sampai 2 minggu tak sambang, 2 minggu tak bertegur kan? Kita dengan kawan-kawan. Macam mana? Itu soalan Amsyah tu kan? Ya. Okey. Okay, Silakan jawab. antara langkah-langkah yang kita boleh amalkan ialah kita sentiasa perlu husnuzan dengan rakan-rakan kita. Husnuzan. Kita perlu Bersangka bersangka baik. baik kepada kawan-kawan kita. Kalau kita bersangka buruk, nanti akan berlaku kesalahfahaman antara rakan-rakan. Jadi kita perlulah amal husnuzan dalam kehidupan antara kawan-kawan. Rusdi, sambung. Apa lagi untuk mencegah? Rusdi pula jawab. Macam mana nak mencegah hubungan keakraban tu? Apa yang kita nak atasi? Adakah kita nak lari dari masalah? Contohnya kita bergaduh dengan kawan, kita lari. Boleh tak? Boleh. Kita nak buat macam mana? Kita kena buat baik dengan semua orang. Buat baik dengan Semua orang. buat semua orang. Kita buat tak? Kita berusaha untuk buat. Kita berusaha untuk buat walaupun benda tu pahit. Yes. Tapi kita perlu berusaha untuk Lakukannya. buat. Terusnya diminta kumpulan ketiga, iaitu intisari ataupun fiqhul ayat daripada ayat berapa? 12 hingga 13. Okey, mereka akan menerangkan pengajaran ayat dan kita nak relatekan dengan isu semasa kita di sekolah. Okey, dipersilakan kumpulan ketiga. Okey, Arif. saya perkenalkan diri. Nama saya Arif. Ni Hamzar. Ni Putra. Putra. Okey. Baca dengan nikah aja. Tak payah baca. Inti saya ni ada 4. Satu, tegas syarat khianat. Maksudnya kita jangan bertolak dengan siapa yang buat khianat ni. Aziz. Lepas tu kita perlu mempertahankan agama. Dengar. Dan kita kena mempertahankan agama dengan kebenaran. Lepas tu kita kena tegakkan keadilan. Maksudnya kita macam jangan backup siapa yang buat masalah tu. Kalau kita
bagi keadilan. Contoh dia sama apa dia? Mau katalah dia mencuri, lepas tu ayat Curi duit. tu kawan baik dia. Kawan baik dia. Kawan baik dia tu. Lepas tu dia diam. Dia tak beritahu dekat pada. Walaupun kawan baik kita, contohnya Haziq kan, kawan baik Haziq curi. Contoh Haziq curi, Haziq kawan baik aku ada kan. Diam ya. Tak apa? Tak boleh. Okey, seterusnya. Allah sentiasa membantu orang yang berada di jalan yang benar. Okey. Okay, so isi penting ayat ni musuh Islam sering mungkir janji dan mencabuli perjanjian. So, mereka ni juga menghina agama secara terang-terangan. Allah memerintahkan umat Islam ni untuk menentang kezaliman. Itu orang yang beriman ni akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengajaran ayat ni ialah kita perlulah sentiasa menepati janji. Kerana janji adalah amanah yang wajib ditunaikan dengan sepenuh hati. Yang kedua, kita hendaklah berani mempertahankan agama. Yang ketiga, tegakkan kebenaran. Dan yang terakhir, kita perlulah taat kepada Allah SWT. Contoh situasi di sekolah. Jangan membuli. Okay, kita jangan, kalau rasa diri tu besar, jangan bully orang kecil. So, jangan menghina sekolah. Kukuklah sekolah tu buruk orang tanah ni. Janganlah kita pergi buka media sosial sebab kata sekolah ni tanah ni lapar. Lepas tu kita perlu laporkan dekat guru salah laku murid. Lepas tu jangan menyokong rakan yang melakukan kesalahan. So nilai murni yang kita dapat daripada ayat 12 dan 13 ni nilai tanggungjawab, keberanian, kepatuhan dan toleransi. Jadi rumusan daripada ayat ni ialah kita menepati janji. Kita perlulah menepati janji, menolak pengkhianatan, menegakkan kebenaran dan menjadi pelajar berakhlak mulia. Cuba terang sikit kata janji tu. So kalau contoh kita berjanji dengan orang, esok kita nak bayar. Di sekolah. Contohlah, kita pinjam duit dia, kita janji lagi kat asrama lagi kita nak bayar balik duit tu. Betul balik-balik tu dan kita tak ada duit. Dia pergi beli benda lain boleh. Beli benda lain boleh. Nak bayar hutang tak boleh. Itulah Okey. contoh. Menolak pengkhianatan tu macam mana? Menolak pengkhianatan, kawan ajak. Jom malam ni kita pergi main bola lendang lah. So salah satu pengkhianatan sebab kalau kita main bola lendang tu, tingkat tu boleh pecah. Kita tahu dah boleh pecah ni hari. Tu menegak kebenaran. Kita Hamzah cakap tadi, kalau boleh pencuri apa tu, kita jangan berikat pencuri tu. Okay. Betul kita ni perlulah menjadi pelajar yang berakhlak mulia macam Nabi. Okey. Sekian, terima kasih. Kami daripada Kumpulan 3. Kau soalan. Okey, kumpulan 3 nak kumpulan apa? Dua nak tanya. Bila lancarkan soalan anda. Okey. Dalam masa ayat 13 dia ada kata, apa hal kamu takut kepada mereka padahal padahal kamu takut kepada mereka. Jadi soalan saya nak tanya, orang beriman ni berhak takut kepada siapa? Kan tak itulah tak baca penuh. Atas terus sebut dah pasal pemerintah kafir. So orang beriman ni Allah kata, apa yang takkan takut banyak orang ni. Sebab tu ada ayat tu daripada kata faqatilu a'immatan kufr. Perangilah terus orang-orang pemimpin dengan orang-orang besar yang kafir itu. Allah kata jangan takut kat mereka. Orang mereka. Dia sambung ataupun anda mau duduk. Okey, ada lagi soalan? Umar. Apa? Okey, kumpulan 1. Okey, kumpulan 1 tanya soalan. Okey. Tentang bulian. Kan sekarang ni banyak berlaku ke buli. Macam mana kita nak elok budaya buli tu kat dalam sekolah? Jadi itulah orang cakap bila dia kita kena berani laporkan kepada guru. Kita jangan takut. Sebab contoh depa nak ni Laporkan salah aku. itulah jadi kalau orang cakap tu dengar, nak cakap dekat ini. Laporkan Jangan salah aku. laporkan soalan aku kepada guru dengan berani. Seling. Lain dengan selain kepada guru. Ya. Order.
Selain melaporkan. Selain melaporkan, jangan kita kena respect senior tu. Oh dia tak kena bully dia. Respect senior macam tu. Assalamualaikum abang. Lalu sebelah dia bagi salam. Jangan buat muka keret. Jangan ludah kat penganan dia. Kesimpulan dia, senior dengan junior kita kena apa? Baik. Kita Hormat menghormati. Okey lagi. Alhamdulillah. Okey, siapa yang tanya soalan? Mak tanya soalan. Dah. Soalan dia tadi kan Ataupun soalan dia buat rumusan. Sila buat tanya soalan dan tolong rumuskan sikit apa yang kita belajar hari Okay, ni. soalan dia dulu. Dia kata jangan menghina sekolah. Contoh-contoh menghina sekolah. Contoh lah sekolah tu tak ada buku tak ada dalam itu, lepas tu pergi promote dok. Jangan masuk lah sekolah ni kat junior-junior tau. Ya, rumusan dia. Okey, Ada CV rumusan. jahat apa. Okey, rumusan hari ni. Rumusan ini. Okey, rumusan dia. Apa yang kita boleh belajar dan relate dengan isu semasa di sekolah. Rumusan dia. Contohnya macam bully tadi lah. Sudah berakhlak mulia. Berakhlak mulia dengan siapa-siapa pun, contoh dengan kawan kau, dengan guru kau apa kau, dah haruslah mengamalkan sifat akhlak mulia. Itu saja saya. Okey. Dari mana? Dari soalan? Tak ada soalan. Okey, terima kasih. Kumpulan ketiga. Kuat sikit. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يخرجوا فيكم نوعا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون Murajaah Hafzul Qadim. Okey. Murajaah Hafzul Qadim, murajaah hafazan lama. Okey, Rusdi akan Rusdi Kamsyah. Okey, Rusdi akan mendengar bacaan Amsyah. Murajaah Hafzul Qadim. Okey, daripada mana? Wa'lamu anna maulitum. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن قضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. Seterusnya Rusdi akan murajaah Hafzul Qadim. Murajaah hafazan lama daripada surah Al-Anfal. Okey, sila baca. Tasmi' murajaah Hafzul Qadim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم Baca kuat sikit. الرحمن الرحيم Yas'alu يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون
والذين Allazina yuqimu. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Okey. Okey, seterusnya buku tahriri. Saya nak semak buku tahriri. Sila hantar buku tahriri. Okey, Iman. Mana muka surat hari ni? 188. Okey, Cik Jidan. Terima kasih. Ustaz. Telefon. Okey. Cik Jidan. Okey. Ustaz. Ni. Okey. Terima kasih. Okey, penuh. Okey, waktu untuk verifikasi kita pada hari ini sudah akan mengakhiri dalam masa 10 minit lagi. Okey, saya nak minta kumpulan satu untuk memberi rumusan apa yang kita sudah belajar pada hari ini, iaitu kita sudah tasmik, kita sudah tulis tahriri dan kita sudah membuat pengajaran fiqhul ayat. Okey, fiqhul ayat pada hari ini diceritakan tentang apa? Kita bagi rumusan sedikit. Kita dalam sentiasa video dalam amanah. Okey. Jangan mengkhianati kepercayaan orang lain. Maksudnya apa yang relate dengan di sekolah? Iaitu apabila kita berjanji dengan seseorang haruslah dikenakan. Okey, kumpulan kedua. Sila memberi rumusan. Okey. Rumusan bagi kami ialah seorang Muslim yang menjaga hubungan dengan Allah akan membina hubungan yang baik dengan manusia. Okey, contohnya Jadi relate dengan kawan-kawan dia sama. Jadi contohnya jika kita jaga solat fardu kita, insya-Allah Allah akan jaga hubungan dengan kawan-kawan kita. InsyaAllah. Okey, kumpulan ketiga. Sebelum berakhir. Okay. So rumusan ni mukmin sejati ni mestilah berani mempertahankan kebenaran dan lebih takut kepada Allah daripada manusia. Okey, terima kasih. Terima kasih, verifikasi kita sudah berakhir. Okey, sebelum tu okey, kita baca doa. Betul. Okey, syukran jazilan. Okey. Okey, letak simpan. Simpan. Okey, letak senang.